kiri kapal dan beku. Sebelah kanan pengadaan terbakar. Jangan risau. Serahkan pada kami. Tumbuhkan bertubi-tubi. Larian maju. Padam api. Hei, kamu ni tak membantu. Lagi besar jadinya. Kita kena terbang tinggi, Kapten. Cas putus sekarang. Booster sedia dalam kiraan 3, 2, 1. Aktifkan booster kebenaran. Ya! Awak tak perlulah kerja sampai macam ni. Sampai 2-3 kerja. Cuti tu bila-bila pun kita boleh pergi. Terima kasih, Papa. Pipi sayang, Papa. Tunggu ya, Pipi. Duit Papa dah cukup dah ni. Sula, anak kau dah kena colik. Pulangkan anak kebenaran! Masa untuk sambung penolongan dunia. Ini semua salah aku. Tak apa, Papa. Pipi mesti faham. Kita dah selamat. Kapten! Jangan risau, Ipok Boy. Semuanya dah selamat sekarang. Terima kasih, Boy. Maaflah sebab bahayakan nyawa korang semua. Tak apa, Kotbot. Kau bukannya sengaja. Lagipun, lepas siap proses antivirus ni, kau akan pulih sebenarnya. Yang penting kau jangan jadi rosak lagi. Kalau tak, kau ikut kita orang balik ke Sapau. Jangan risau bang. Saya akan pastikan Newport dalam keadaan selamat. Terbaik. Okeylah, kita orang gerak dulu ya. Cobot, dapat ke kesan lokasi MOS kebenaran? Dapat. Kuasa teleportasi. Sedia semua? Jom kita ke planet Volcania. Sedia. Misi menjejak Panglima Parapi. Bye. Apa terjadi dengan MOS kebenaran? Apa dah jadi ni? Kita di mana ini? Kita di planet Baraju. Bukankah kita patut kat planet Vulkania? Tapi macam mana MOS kebenaran boleh sampai sini? Cari semua orang cepat. Gopal, Kuali, pergi cari sebelah sana. Baik. Cepat, imbas sekeliling kawasan ni. Aku akan cari sebelah sini. Baik. Kata Papa! Aku tak nampak sesiapa dari sini. Ying! Yaya! Kan! Jawablah!
Aku tak dapat hubungi diorang, Bobo Boy. Apa tu? Oh, kalian lihat ke sana. Kenapa Kuali? Kapten Papa. Angkat sepihan ni cepat. Kapten! Kapten! Kapten Papa! Bangun! Bangun, Kapten Papa! Kapten Papa, bangunlah. Kami dah sampai ni. Kapten Papa, bangunlah. Kapten. Kapten dah tak ada. Macam mana ni, Bobo Boy? Aku tak tahu apa jadi ni. Kapten Papa! Cikgu Papa! Kami minta maaf. Kami tak ada tadi. Kami lambat, Cikgu Papa. Tak sangka Kapten Papa dah pergi tinggalkan kita. Kapten Papa. Sedihnya. Siapa yang meninggal ni? Ke bumi bila? Lepas Zuhur ke? Kapten Papa! Oh, aduh! Syukurlah. Kapten Papa selamat. Ingatkan Kapten Papa dah mati dah tadi. Kebenaran belum mati lagi. Hanya tidur mati. Apa jadi ni, Kapten Papa? Mana yang lain? Macam ni ceritanya. Kita dah sampai di planet Baraju. Kenapa ada dua bahagian yang berbeza? Ying, kau ada apa-apa maklumat tak? Kalau ikut database ni, bahagian berwarna merah mempunyai iklim panas yang melampau. Dan bahagian berwarna biru pula mengalami iklim sejuk yang ekstrim. Betul itu sis. Yang merah tu bara, yang biru pula salju. Bila mereka combine, jadilah Baraju. Yang tengah-tengah ni apa pula? Hak tengah-tengah ni pula Khalistiwa. Tak berapa sejuk, tak berapa panas. Just nice. Kalau macam tu, eloklah kita mendarat di Khalistiwa. Kapten, ada beberapa objek sedang menuju ke arah kita. Alah, burung je tu. Kamu tak pernah tengok burung ke? Burung apa pula macam tu? Alamak, itu bukan burung. Itu batu. Oi! Siapa yang sampai batu-batu tu? Bro taruh ke rasa, buat bara dan buat salju. Walaupun diserang, kebenaran berjaya memandu kapal angkasa dan elak semua serangan dengan selamat. Tapi tiba-tiba... Tiba-tiba apa, Kapten Papa?
baiklah si Feng tu sempat guna kuasa dia. Kalau tak tahulah apa jadi. Habis tu, Yaya dan Ying macam mana? Hei, tak tahulah nasib mereka. Last kali kebenaran nampak, mereka jatuh ke sebelah kiri dan kanan kapal angkasa. Macam manalah nasib mereka? Aku tak dapat hubungi diorang. Tapi signal jam diorang masih ada. Kalau masih ada signal, berarti mereka masih okey. Baiklah. Kita kena cari Yaya dan Ying. Jom! Tadi Kapten Papa kata ada Feng dan Rotoroka. Mana diorang ni? Oh, Feng dan Rotoroka. Macam mana, Feng? Dapat kau hubungi mereka? Masih tak jawab. Aku harap diorang tak apa-apa. Don't worry, Feng. Sat lagi kita akan sampai kat kampung Rotaroka. Kat sana bolehlah kita minta bantuan orang kampung untuk cari Ying dan Yaya. Aduh, panas! Kenapa berhenti? Macam pernah tengok je batu ni. Saudara kau ke? Bukanlah. Rasanya kita dah lalu sini tadi. Dah jauh kita jalan. Takkan kau tak tahu jalan balik kampung sendiri? Oh, relax, brother, relax. Chill. See? Ada tapak kaki kau batu. Apa kata kita ikut tapak kaki ni? Yalah. Tapak kaki ni... Tapak kaki kita lah! Kita dah susah. We have lost our way life. Dia buat drama pula dah. Macam mana ni, Feng? Apa kata kita tanya pakcik tu? Pakcik? Hello, good morning. Excuse me, Uncle. Ya nak? Kamu sesat dia. Macam mana pakcik tahu? Mestilah tahu. Papa tu nampak kamu berpusing-pusing dari tadi. Aduh, memang sah lah. Jadi, sementara mereka pergi cari bantuan, kebenaran tinggal di sini dan cuba hubungi Tapop. Tapi, call tak dapat. Itu yang kebenaran tidur mati je tadi. Sia-sia je kita orang nangis. Sayang juga korang kat kebenaran, ya. Nampaknya sistem komunikasi kapal ni dah rosak lepas terempas tadi. Kalau macam tu, kita kena teleport keluar dari planet ni. Barulah kita boleh call untuk bantuan. Maaf Kapten Papa. Saya kena cas tenaga dulu. Aduh, kamu ni dah macam phone dah pula. Dah kena charge. Oh, Cobot. Kau boleh baiki semula sistem komunikasi komputer ni kan? Rasanya boleh. Aku akan cuba. Okey, kalau macam tu, kau tinggal sini dengan Kapten Papa. Yang lain, ikut aku cari Yaya dan Ying. Tapi nak cari dekat mana? Kalau ikut Kapten Papa, mereka jatuh ke kanan dan kiri dari kawasan ni. Bunyi apa tu? Alamak, dah mula dah. Apanya dah mula Kapten Papa? Kalian, cepat datang ke sini! Jangan ke sana. Sini, suruh sini. Aduh, budak zaman sekarang ni. Tak ada masalah. Pergi cari masalah. Itu, lihat itu! Medan perang! Boy, tengok tu!
bersembunyi dengan Kapten Papa. Baik. Gopal dan Kuali, kita kena masuk ke medan perang. Masuk medan perang? Kuasa elemental. Boy, kuasa 2. Jom Gopal, ikut aku ke situ. Baik. Kuali, kita ke sana. Okey. Hati-hati semua. Jumpa lagi. Luncuran ais. Cepat lagi! Lontaran cakera api. Boy, kita harus cari jalan masuk dengan cepat. Ada ceroboh. Macam mana kita nak masuk ni? Ada pintu masuk dekat sana. Itu serpihan sayap kapal MOS kebenaran. Berhenti! Bagi kami masuk, Bang Askar. Oh, apa urusan kamu nak masuk ke sini? Kami datang nak cari kawan kami. Kawan? Woi! Siapa kau? Aku, Bobo. Siapa itu? Boy. Misi mereka adalah untuk kalahkan manusia dengan mengubah bumi menjadi dunia game simulasi. Fabrika dan Zila dah sempurna, Zola. Korang dah bahagia dengan pipi, kan? Zola! Anak kau dah kena colek! Prioriti kita adalah untuk hentikan mereka dari aktifkan power sfera tu. Tapi kau dah terlambat. Kita perlu selamatkan Pipi. Dan ekstrak keluar power sfera Cimabon. Gopal, apa jadi kat kita ni? Pipi! Jangan kau berani sentuh family kebenaran! Lah, kamu ni anggota Tapops ke? Ya pakcik. Oh, terima kasihlah sebab jaga keamanan galaksi ni. Hai, kalau Tapops tak ada, hura agaknya galaksi ni. Nak sampai sini je lah ya. Jalan pakcik ke sebelah sana. Tapi mana kampung ais batu api tu? Oh, kamu naik bukit tu. Sampai atas nanti akan nampak kampung tu. Terima kasih pakcik. Jumpa lagi. Oh, depan tu je. Baru je ingat. Tingginya tempat ni. Wow, my hometown.
dah ada signal. Feng! Boy Gopal dan Kuali dah sampai di Baraju. Bagus. Akhirnya bantuan dah sampai. Diorang dah pergi cari Yaya dan Ying. Kau dan Rok Taroka kena cari Tok Taroka dan tanya tentang Panglima Pairapi. Kenapa dengan kau ni? Nothing. I just miss my hometown. Sandaranku terindah, teman setia, bersama selamanya percaya.